So, kita ada soalan daripada TikTok. Tulang belakang bengkok bukan sepatutnya ada slip disc atau scoliosis ke sis? Yes, memang betul. Tulang belakang bengkok ni ada banyak sebab, ada banyak diagnosis. Now, salah satunya adalah first, scoliosis. Next adalah slip disc. Scoliosis ni ada banyak faktor, ada banyak cause. Salah satunya adalah genetik, kita panggil sebagai structural, ataupun functional lah. Functional ni boleh datang daripada slip disc, muscle imbalance. Itu semua boleh sebab tulang belakang bengkok. Now, untuk diagnosis of scoliosis pula, sebenarnya kita perlukan X-ray. Kita akan determine dia punya angle, baru kita boleh dapat tahu betul ke ni scoliosis. Slip disc pula, kita boleh nampak daripada X-ray, tapi tanda-tanda dia adalah sangat kecil ataupun sangat susah nak nampak. Contohnya lah, ruang antara dua tulang ni nipis. Now, kenapa diorang mungkin diagnose dengan fibromyalgia ni? Ada banyak sebab sebenarnya. Fibromyalgia ni adalah salah satu condition yang rare. Selalunya dia effect dekat you punya sistem saraf. Dia sebenarnya sensitivity punya isu. Tapi I recommend kalau betul-betul nak tahu kenapa fibromyalgia ni adalah salah satu diagnosis, I recommend either follow up dengan doktor ataupun come and consult dengan kita supaya kita boleh terangkan balik kenapa isu-isu ni dikonsider sebagai fibromyalgia. So, kalau ada apa-apa soalan lagi, kalau you guys nak tanya, sila drop a follow, comment and like.